mencuri perhatian kita. Ada statement yang kata nanti kita tengoklah siapa yang kahwin dulu jika curang is the cause of the breakup. Dan kita tengok tak ada pun kan. Rupanya sekarang barulah terkeluar cerita bahawa rupanya mereka berhadapan dengan masalah keuangan. Semalam keluar statement kata company Fazura berhutang 4.65 juta, yang mana hutang ini since 2022 dia punya pembekal ataupun pengilang duk try nak dapat. Bukan sikit-sikit anak duit. Masa tu diorang masih bersama, so obviously pergolakan mereka part of it mesti sebab keuangan. Yalah, kalau I salah, tapi secara logik mungkin tegang, tidur tak lena. Mungkin the way Fazura handle the business, Fatah tak setuju, ataupun mungkin Fazura tak rasa tak cukup support daripada Fatah. Patutlah kereta punya jadi isu, duit raya pun jadi isu yang kita heran. Apa hal duit juta